Dan untuk yang terakhir, rumusan kepada tajuk perbahasan kita, bila Nabi diam, petanda bid'ah atau sunnah. Apa nasihat Prof secara rumusan untuk masyarakat awam faham dalam isu ni yang Prof rasa yang paling penting sekali? Silakan. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallam. Baik, sebagai rumusan bicara Ya. kita dalam sesi ni, Mhm. apa-apa pun Ustaz Wadi, Ya. kita buat atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu. Itu anak kunci pertama. Subhanallah. Apa-apa mesti. Itu manhaj kita Ahlussunnah wal Jamaah. Hatta kalau belah sana pun, kita yakin Ibn Taymiyah pun nak dia buat, mesti ada ilmu. Jadi sebab itu, bila kita nak berbicara di dalam masyarakat, nak menerangkan kepada masyarakat, contoh yang saya nak highlightkan untuk sesi kita ni, spesifiknya adalah amalan yang diwarisi oleh masyarakat kita zaman berzaman dari sudut doa dan zikir. Jadi apabila kita berhadapan dengan isu ini, hati-hati para asatizah. Kadang-kadang kita duk mengajar kat masjid, kat surau, orang awam dengar. Jadi kita pula berpemikiran simplistik. Kita tidak mengkaji secara detail. Sehingga mudah-mudah kita menghukum sesuatu amalan itu sebagai bid'ah. Ingat firman perintah Allah SWT. Ya. Antahkumu bil adl. Kamu nak menghukum di antara manusia, idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jadi bila kita menghukum, ni bid'ah, kita menghukum. Apabila menghukum, wajib adil. Adilkah kita apabila kita tak tahu sumber amalan? Masya Allah. Zikir lepas semayang yang saya sebut tadi, yang kita duk kata, entah main mana amalan ni, tak tahu, tak ada hadis pun kata ini, kita tak tahu, tapi terus kita menghukum. Tanpa menyelidik. Tak selidik. Kalau kita tak tahu, tak boleh hukum. Hakim di mahkamah tak cukup fakta, dia menghukum, bermakna dia zalim. Zalim haram. Bermakna kita telah melakukan sesuatu yang haram. Kita duk ingat kita ikut sunnah. Kita duk bida'ahkan amalan tu sebab tak ada dalil. Sedangkan kita menghukum tu zalim. Kaji. Habis dah kaji, tak tahu. Tawakuf. Dan diam. Wallahu alam, saya tak tahu sumber amalan ni. Tak apa, kita kaji dulu lah. Itu adil. Apabila kita kaji, tahu mana zikir ni. Saya dah sebut tadi, memang termaktub secara jelas dalam kitab Umdatul Muhtajin karangan Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Inilah amalan di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut zikir tu susunan dia detail. Okey. Kita tahu tak sumber? Tahu. Kita dah tahu. Dah tahu sumber, kita kaji tak detail satu-satu tu. Zikir ni sumbernya apa? Zikir ni sumbernya apa? Dan kalau dah semua itu ada sumber nas Al-Quran dan sunnah itu pula hadis yang sahih, ya apa masalah? Kan? Jadi kenapa buat tuduhan? Kenapa kita buat tuduhan? Jadi sebab itu apa-apa. Ini kita nak bagi peringatan kita ni sebagai ustaz-ustazah. Kita mengajak kat masjid, kat surau, kat madrasah, kat mana-mana lah. Atau dekat YouTube ke apa. Di medsos. Dekat media sosial. Bila kita nak beri sesuatu hukum. Kita ingat, kita menghukum tu. Ini bid'ah ke tak, itu menghukum. Maknanya berlaku adil. Siasat dulu. Detail. Supaya jangan kita menyesal di akhirat esok. Kita berlaku zalim kepada ilmu. Kita berlaku zalim kepada para ulama'. Ya, ulama' ni mujtahid. Sebab tu kita kata, kita tak salahkan Ibn Taymiyah dalam zikir tadi. Sebab kita berlaku adil. Memang kita faham manhaj kita yang Ibn Taymiyah buat tu bukan mukhalafatus sunnah. Kita tak kata Ibn Taymiyah buat bid'ah, tidak. Tapi dia buat itu ijtihad dia. Jadi sebab itu kesimpulan yang seterusnya Ustaz Wadi, kita dalam memahami isu-isu agama ni, dia ada dua nas. Satu nas yang bersifat qat'i, satu nas yang bersifat zanni. Nas itu pula qat'iyatus thubut, zanniyatus subut. Ada yang qat'iyatud dilalah, zanniyatud dilalah. Ini ulama detail dalam manhaj ilmu usul fiqh. Jadi apabila kita nak bahas sesuatu bersifat ijtihadi yang nasnya bersifat zanni, kita kena ada berlapang dada. Berbeza pandangan. Jadi contoh tadi, amalan yang Ibn Taymiyah buat, anak murid dia amal, Ibn Qayyim amal, ikut Tok Guru Ibn Taymiyah. Jadi kita pun, contoh
Ustaz Wadi mengaji dekat Syria, mungkin amalkan wirid Hizbun Nawawi. Betul. Jadi Kami Hizb Nawawi. Memang Hizb Nawawi Syria. Sebab Imam Nawawi kat situ. Betul. Jadi amalkan gitu. Ada perbezaan, maka kita anggap itu ijtihad dan kita berlapang dada dan masing-masing tujuannya adalah untuk kita usul ilallah. Kita nak sampai tingkatan rohani kita, maknanya kita nak berzikir, kita nak berdoa supaya kita semakin dekat dengan Allah SWT. Cuci hati. Membersihkan hati. Jadi sebab itu, contoh Ibn Taymiyah amalkan tadi, tujuannya untuk apa? Hidupkan hati. Tapi kalau kita amalkan zikir itu, kita hidupkan hati dengan sifat iblis. Sifat keakuan. Aku je betul. Amalan aku sunnah. Amalan hang bid'ah. Hang bid'ah masuk neraka. Aku sunnah, ikut sunnah Nabi. Aku je masuk syurga. Maknanya hati kita dah dipenuhi dengan sifat ananiyatul iblis. Keakuan iblis. Walaupun kita berzikir, walaupun kita berdoa, walaupun kita semayang ikut sunnah. Jadi kita kena hati-hati dalam perkara ini. Jadi bagi kita para asatizah, hati-hati. Dan bagi masyarakat awam pun kita nasihatkan, berhati-hatilah dalam menerima ilmu. Jangan kita ta'assub kepada satu pendekatan sehingga kita pula boleh menyalahkan pula orang lain. Jadi anak-anak muda yang mungkin suka kepada sifat simplistik ni, anak muda, kita pun tahu, daripada lepas semayang wirid panjang-panjang, baik ikut mereka. Bid'ah, tak payah wirid. Bangkit terus. Bangkit terus. Main handphone pula, main game lagi bagus daripada berzikir. Lepas tu duk nyalahkan pula mak dia berzikir kat kampung, mak masuk neraka semua buat malam Jumaat, Hasbunallah wa tengok TV, main game, mak baca Yasin, ahli bid'ah masuk neraka. Habis hancur masyarakat kita. Jadi hati-hatilah dalam perkara ini supaya kita bukan menjadi ejen perosak masyarakat. Jadi para asatizah, saya pun nasihat untuk diri saya sendiri, kita pun berperanan dalam masyarakat. Kita jangan jadi ejen perosak masyarakat. Jangan kita yang menjadi asbab masyarakat porak-peranda dalam keadaan kita zalim dalam menetapkan sesuatu hukum. Kita mudah secara simple membid'ahkan suatu amalan, maka kita telah merosakkan masyarakat. Dan ingatlah, apa yang akan kita hadapi di padang mahsyar kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita melahirkan generasi-generasi yang suka membid'ahkan orang. Tengok dalam YouTube, dalam Facebook, bila ustaz ni cakap ni, Ustaz Wadi cerita tentang hadis begini, zikir, ahli bid'ah, masuk neraka. Komen tu komen. Adakah kita, kalau kita lah yang mendidik generasi seperti itu, tanyalah iman kita. Kita melahirkan generasi itu, betul ke tidak? Adakah kita berbangga kita melahirkan ramai golongan yang suka membid'ahkan orang? Kalau begitu, muhasabah diri kita balik. Akhirat besok macam nak jawab di hadapan Allah SWT. Sebab pendidik seorang guru, dia mendidik adab. Ya, bila kita mendidik adab, jadi kita beradab dengan ilmu, beradab dengan ulama. Jadi ada perbezaan ulama, kita beradab dalam perbezaan. Wallahu a'lam. Dan beradab dengan ulama itu bukan memuja ulama tersebut. Bagi kita menghormati, kita beradab, kita tidak fanatik, dan kita pun tak kata Abdullah bin Mubarak, siapa dok kata mazhab dia saja yang betul, dia salah. Sebab orang lain pun boleh. Ustaz Wadi duk kata kita mazhab Ustaz Wadi lebih betul. Saya kata mazhab saya betul. Jadi tak boleh kita duk declare mazhab kita saja yang betul. Seperti yang berlaku hari ini. Itu kata fanatik. Salah. Ma ahlal kalam, betapa indahnya ayat-ayat mutiara ilmu. Saya akui daripada Prof. Dr. Arif Saleh bin Rosman. Muslimin dan muslimat sekalian, terima kasih bersama dengan kami dalam siri podcast Biar Santai Asal Sampai bersama tamu-tamu jemputan yang alhamdulillah otoriti untuk mengeluarkan rujukan kepada umat Islam di Malaysia. Maka berakhir podcast siri yang ke-11, saya ucapkan ribuan terima kasih. Barakallahu fikum wa fi ulumikum. Tantafi' bikumul ummah al-islamiyah insya-Allah. Dr. Arif Saleh, hafizakumullah. Adamallahu lakum as-sihha wal afiyah insya-Allah. Kita doakan Profesor Dr. Arif Saleh sihat, afiah,
boleh khidmat untuk umat Nabi SAW sampai ke akhir hayat, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah Taala menjaga kita dan ahli keluarga kita sentiasa berada di atas manhaj yang dipegang oleh ulama-ulama mu'tabar